وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua. Bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Jika sebelum ini saya telah kongsikan sebuah buku berjudul Fuyo Senangnya Matematik. Kalau anda dah rasa senang belajar matematik, kali ini saya bawakan pula Fuyo Senangnya Sains. Melihat kulit hadapannya sahaja dah boleh membuatkan kita tersenyum. Buku ini membawakan pendekatan yang sangat kreatif untuk murid dari tahun 1 sehingga tahun 6. Bayangkan belajar tentang ais yang cair, tumbuhan yang tumbuh atau cara manusia bernafas. Semuanya dijelaskan dengan gaya santai, kata lucu dan bahasa yang mudah untuk kita faham. Penulisnya, Saudara Kipas Hikmat, memang seorang yang genius dalam menyampaikan ilmu dengan cara yang paling dekat di hati anak-anak kita. Setiap helaian penuh dengan lukisan tangan, warna-warna ceria dan jenaka yang buatkan kita terhibur. Tetapi dalam masa yang sama, kita sebenarnya sedang belajar fakta sains penting. Buku ini sesuai untuk semua murid yang selalu merasakan subjek sains ini satu subjek yang sukar untuk dipelajari. Jika anda rasa sains itu susah, cuba dapatkan dulu buku ini. Baru anda tahu rupanya sains wujud di sekeliling kita. Yang paling menarik, buku ini bukan sekadar informatif tetapi juga memberi motivasi kepada murid bahawa belajar boleh jadi seronok bila kita faham dan rasa dekat dengan topik itu. Jika anda seorang guru, ibu bapa maupun murid yang nak ubah persepsi terhadap ilmu sains, maka inilah jawapannya. Baca sekali dan saya jamin anda akan sebut, Fuyo Senangnya Sains. Saya Cikgu Wani dan jumpa lagi di resensi buku berikutnya, tempat di mana kita belajar sambil ketawa dan ketawa sambil belajar. Jangan lupa klik like, share dan subscribe untuk lebih banyak resensi buku yang bermanfaat hanya di saluran YouTube Muallim Hazar. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua. Ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah. Setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang, jelas dan padu.